Ya guys, macam makan air rumput. Sebab cantik. Okey, cuba korang tengok kita pose. Wow. Itu banana hari kan? Banana hari ya. Maksud takkan kita dah hura-hura kat situ kan. Ni. Wah, tak tahu apakah rasa ni guys. Kenapa kau tahu dia? Nick, Uncle Nick. Oh, nice. Hi guys. Hello. Good morning. Welcome back to our channel. Guys, tak tahulah hari ke berapa Kan tak tahu dah. tapi hari ni kita orang nak start our day with coffee. Coffee. And kita nak try Vietnamese punya specialty which is egg coffee. Guys, kita orang dekat random roundabout ni. Kau tengok busy macam mana. Okay guys, harap-harap korang terhibur dengan kita orang punya video kali ni, okay? Yeah. Jom, let's go. Guys, tadi aku pergi supermarket, aku beli aiskrim kelapa dan juga banana. Rupa dia macam ni guys, dah buka dah guys, baru teringat nak buat video. Macam ni guys rupa dia. Jom kita rasa. Bismillah. Sedap tak? Ni literally macam banana tu kau smash, lepas tu kau taruh kat dalam ni, lepas tu kau salutkan dengan aiskrim. Itu saja. Wow. Jadi dia banana hari kan? Banana hari ya. Memang banana betul ya kat tengah dengan tu. kelapa. Kelapa kacang. Guys, dekat sini ada pasar guys. Ada juga tu juga jual. Vietnamese donut. Vietnamese donut ataupun kat Malaysia dia panggil cakoy. Cakoy. Cakoy aku baru beli kali kita orang tunjuk ya. Guys, banana, fried banana guys. Okay. Vietnamese donut. Let's go. One eternity later. Guys, kita dah sampai dah dekat kedai kopi ni guys. Kan kita Kedai nak kopi pergi Nick. nama dia Nick, Uncle Nick. Uncle Nick's Coffee. Okay, nice. This is the coffee shop. Kita boleh duduk-duduk kat sini. Kita boleh lepak-lepak kat luar. Kan? Coffee guys, itu boleh penting. Yes. Sitting area dia pun banyak. Nampak ni? Kan. Dekat dalam lorong ni. Lorong-lorong. Lorong. Okay, let's Jom. go. Hello. Sama je lah. Take coffee dulu. Guys, kita orang tengah tunggu kopi kita orang ni. Itulah, mana kopi kita? Lepas tu tiba-tiba sekarang nak hujan dah pula kan. Weh, tengok angin kuat gila ni. Tiba-tiba guys. Kan, hujan.
Adakah kita kena masuk? Itulah, mungkin kita kena duduk kat dalam. Mungkin kena duduk dalam lah. See how, okay? Sebab kat sini hujan dia sekejap-sekejap je kan. Sekarang kita nak try dia punya egg coffee. So, tak tahu kena kacau. Oh, dia kena macam tu. Dia ada dia rasa dia punya ni juga. Tak. Dia foam. Dia egg foam tu kan. Dia smooth. Sebab dia foam tu, tu rasa dia smooth gila. Ni try je ni. Tidak. Ni belum lembut. Wafer. Okay guys, ini adalah teh guys, bukan egg coffee. Okay, ini adalah egg coffee guys. Tengok, kita orang tadi dah set kat luar, tapi sebab hujan, so kita orang terpaksa lah untuk kat dalam guys. Okay, dia datang dengan wafer. So, ini adalah egg coffee yang famous di Vietnam. So, baru diinas. Lepas tu, kita ambil wafer ni. Kita tengok dia punya foam ni. Sedap guys. Kita rasa foam ni pula. Oh, very smooth. Egg coffee tu tak terlalu kuat sangat. Dia mix dengan foam dengan egg ni kan, so dia jadi very smooth. I love it. Macam kita boleh cuba ni guys kat Malaysia, egg foam, egg coffee, sedap gila. Okay, let's enjoy. Dah. Dia tak cakap harga dia. Harga dia RM160,000. Dong. Oh, murah ya guys. Tak sampai RM12. Jalan RM9. Bukan. Tak sampai 10 lah kan. Guys, ni cakul yang aku beli tu. Dia keras sikit. Oh, sedap. Best gila kan sebab dia ada banyak foam tu. So dia tak rasa sekuat normal Vietnamese coffee. Betul lah. Oh guys, ni adalah goreng pisang. Pisang goreng. Kenapa muka aku macam gemuk? Tu nampak besar gila. Mungkin sebab cahaya guys. Sebab aku shoot. Kena. Macam plastik tu kan. Yang macam keras sangat. Bunyi kan. keras ya. Sebenarnya tadi aku dah makan dah sebelah sini. Sedap kan? Nah, macam ni macam okey sikit lah. Taklah nampak muka kita panas sekali ni kan. Sedap ke? Dia sangat. Dia pun cakap dia pun sangat chewy. Tak, sebab tu kita beli yang lain. Kalau yang panjang tu yang normalnya, yang ni dia ada macam ada gula kat atas tu. Okay guys, kita orang baru lepas habis minum
Egg Coffee dekat Uncle Nick. Yeah. Dekat berapa District District 1. Apakah review kita, guys? Review I sangat best, sangat sedap sebenarnya. Sebab dia sangat smooth. Sebab egg tu kan diorang macam blend, bukan blend, apa diorang panggil? Whisk kan. So dia jadi macam foam. So bila dia campur dengan Vietnamese coffee tu, so dia jadi smooth gila. Minum sekejap gila. Sebab kalau macam normal Vietnamese coffee kan dia macam pekat, manis kan. Dia punya caffeine kuat gila. Condensed milk dia banyak. Dia bukan. Yang ini just nice, guys. Just nice. Lepas tu dia punya foam tu, yang foam daripada egg tu, dia punya dia dah mix together with the coffee, dia jadi very light and creamy, guys. Yes. So kau dapat rasa taste of coffee tu, dia macam very, itu tak macam cream, coffee cream, macam tu lah rasa dia. Lepas tu coffee dia tak terlalu overwhelming, dan egg dia pun tak ada bau egg. Dia dapat rasa dia macam very creamy macam tu, sebab dia whisk dengan bagus tak. Dia guna mesin tu rasanya. Mesin tu. Lepas tu it comes together with waffle, a small waffle. Lepas tu presentation dia. Presentation dia. You can always makan waffle tu dengan foam tu. Jadi kita orang makan charcoal dengan foam tu, makan goreng pisang dengan foam tu. Pisang goreng. Pisang goreng dengan foam tu sedap. Foam tu sedap. Yes, foam tu sedap. Okay guys, for information, kenapa kita orang kat luar? Tadi kita orang minum kat dalam sebab hujan, guys. Sekarang dah tak hujan dah. Lepas tu kat dalam tu kita kena cakap kan, sebab pelat. Sebab ada gas lain kan. Sebab so orang tu cakap macam bisik-bisik. Kita macam bising-bising. Takkan kita dah huha-huha kat situ kan. Makanya guys, kita orang back to our position, yang early position dekat luar. Nampak tak guys? Cantik kan setup dia? Kan. Kat sini dia macam bangunan lama, kat sebelah sana dia banyak pokok-pokok. Tapi kita orang pilih untuk ini. Sebab cantik. Okay, cuba korang tengok kita posing. Okay. Guys, sekarang kita orang nak pergi tempat lain pula guys. Tapi kita orang nak tengok dulu hujan ke tak. Sebab sekarang, kita jalan kaki kan. Sekarang macam tak hujan lah. Tapi hari ni mungkin forecast dia akan hujan guys. Tapi hujan dia pun petang. Tapi tiba-tiba macam now dah hujan kan. Dah hujan dah. Tapi dia macam on off lah. Very unpredictable macam kat Malaysia juga guys. Okay, let's go guys. Bye. Few moments later. Guys, kita orang nak cuba ni guys, air Rauma Mix. Rauma Mix tu nampak tu. Tadi kita tunjuk tu. Ni air dia tunjuk Mos. Kita dah beli ni. Dia combo tu. Dia banyaklah dekat dalam tu kan, guys. Tak tahulah macam-macam kat dalam tu. Nanti kau tengok klip yang menu tu, kau tengok kita orang beli combo tu. Okey. Mix Mos. Tak tahu apakah rasanya guys. Ni air pegaga guys sebenarnya. Bagus untuk kesihatan. Katanya. Okey. Cepat Mos. Okay. Haus ni. Jom kita minum.
Bismillahirrahmanirrahim. Takut. Bismillah. Ni orang lama minum ni. Kan? Jus pegaga. Dia sedap-sedap dia kuat. Dia punya, dia blend tu. Rasa lagi dia punya tu, tapi dia campur dengan santan. Dia ada jelly-jelly kat dalam. Ya guys, macam makan air rumput. Rasa dia sangat rumput. Sangat pegaga. Tapi refreshing. Very refreshing. Sangat refreshing and rasa sangat healthy. Dan dia lemak-lemak dia ada rasa lagi. Dia sebab dia ada apa? Dia ada condensed milk, lepas tu dia ada santan, so rasa lemak dia. So macam tak adalah kau rasa pelik sangat. Tapi okey lah, sedap. Dengan jelly-jelly kat dalam. Lepas tu kita jadi kuat lah macam ni guys. Sihat. Alhamdulillah. Okey, naik kayu punya tangan. Oh. Guys, that's all for our video for today. Yes, hope you guys enjoy our jalan-jalan around makan-makan, minum kopi. You can take all the tips yang kita bagi tu guys. Pasal bila korang datang Ho Chi Minh ni, bolehlah check balik video kita orang ni. And before that, jangan lupa tekan button like, comment, share and also subscribe. Tekan button subscribe sekarang guys. Dan juga guys, yang paling penting sekali, notification button guys. Sebab apa? Sebab every time video kita keluar, korang akan be notified dan untuk korang tengok video kita orang. Okay guys. Lastly guys, and the most important thing adalah don't forget to love, live and enjoy your life. Let's go. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk dapatkan video yang lebih menarik dari kami.